Anda pernah fikir tak macam mana arahan yang kita type yang nampak macam bahasa Inggeris biasa tu boleh bertukar jadi tindakan dekat skrin? Macam mana idea dalam kepala kita boleh jadi denyutan elektrik dalam sesebuah mesin? Jom, kita selami perjalanan kod yang sangat menarik ini satu lapisan demi satu lapisan. Okey, ini pelan tindakan kita. Kita akan mulakan dengan cara kita, manusia, berkomunikasi dengan komputer. Kemudian, kita akan turun ke setiap lapisan penterjemahan, bermula dengan high-level language, singgah sekejap di assembly, dan terus ke dasarnya iaitu machine code. Dan akhir sekali, kita akan faham kenapa semua lapisan ni sangat-sangat penting. Isu utamanya sebenarnya mudah je. Kita sebagai manusia berfikir guna idea dan perkataan yang kompleks. Komputer pula, dia cuma faham isyarat elektrik, sama ada on atau off, satu atau sifar. Jadi, wujud satu jurang komunikasi yang sangat besar antara kita dan mesin. Jadi, persoalan besarnya macam mana kita nak rapatkan jurang ni? Macam mana kita nak beritahu mesin yang cuma faham ya atau tidak untuk buat kerja-kerja rumit? Jawapannya terletak pada lapisan-lapisan penterjemahan. Baiklah, kita mulakan dengan lapisan paling atas sekali, yang paling dekat dengan kita. Inilah dia, high-level languages. Anggap ia sebagai penterjemah utama kita yang membolehkan kita bercakap dengan komputer guna bahasa yang hampir sama macam bahasa kita sendiri. Bahasa macam C yang jadi fokus kita adalah contoh terbaik. Ia memang direka khas untuk manusia, ia guna perkataan macam if atau for yang kita boleh faham terus. Ini membolehkan kita luahkan idea yang kompleks tanpa perlu fikir macam mana mesin tu berfungsi. Kekuatan utama bahasa-bahasa ni terletak pada satu perkataan, abstraksi. Ia membolehkan kita tulis satu kod yang sama dan kod tu boleh jalan dekat macam-macam jenis komputer. Yang paling penting, kita boleh fokus pada apa masalah yang nak diselesaikan, bukan pening kepala fikir bagaimana perkakasan komputer tu nak uruskan. Okey, sekarang jom kita turun satu tingkat lagi untuk tengok macam mana kod mesra manusia kita tadi mula ditukar bentuk. Selamat datang ke assembly language. Cuba bayangkan assembly ni macam middle manager. Dia taklah abstrak macam bahasa C, tapi dia jauh lagi senang nak baca berbanding kod mentah yang mesin faham. Dia guna mnemonics, iaitu kod simbolik yang pendek untuk wakilkan setiap arahan sebenar mesin. Fikir macam ni, setiap arahan assembly, contohnya MOV untuk move atau add untuk add, adalah padanan satu ke satu kepada satu operasi mesin. Maksudnya, ia sangat laju dan bagi kita kawalan yang sangat terperinci ke atas hardware. Tapi kelemahannya, ia terikat pada satu jenis seni bina CPU sahaja. Dan sekarang, kita dah sampai ke teras segalanya, bahasa ibunda pemprosesor itu sendiri. Inilah dia machine code. Dalam sukatan pelajaran yang kita rujuk, ia juga dipanggil low-level languages. Okey, ini adalah lapisan komunikasi yang paling asas. Dah tak ada lagi perkataan, tak ada simbol. Yang ada cumalah satu set arahan yang diwakili sepenuhnya oleh nombor perduaan, hanya sifar dan satu yang boleh terus dilaksanakan oleh Central Processing Unit atau CPU. Inilah rupa perkataan hello pada sebuah komputer. Nampak macam nombor rawak kan? Tapi inilah hakikatnya. Tiada huruf, tiada makna yang kita faham. Cuma jujukan isyarat on dan off. Inilah satu-satunya bahasa yang CPU betul-betul faham. Jadual ni merumuskan semuanya dengan sangat jelas. Semakin kita bergerak dari atas ke bawah, dari high level ke machine code, kita sebenarnya menukarkan keboleh bacaan untuk manusia dengan kelajuan untuk mesin. Assembly pula berada di tengah-tengah, menawarkan sedikit kelebihan dari kedua-dua dunia. Okey, kita dah faham setiap lapisan. Tapi macam mana sebenarnya kod dalam bahasa C tu boleh sampai jadi machine code? Jom kita tengok proses penterjemahannya. Jambatan yang menghubungkan idea kita kepada mesin ini ada beberapa langkah. Mula-mula kita tulis kod dalam C. Lepas tu ada satu program khas nama dia compiler yang akan terjemahkannya. Kemudian, linker pula akan cantumkan semua fail yang berkaitan. Hasil akhirnya, satu fail boleh laksana dalam bentuk mesin kod tulen yang dah sedia untuk dijalankan oleh CPU. Baiklah, kita dah lihat semua lapisan ni. Tapi persoalannya, kenapa struktur berlapis-lapis ni sangat penting untuk dunia pengaturcaraan moden? Jawapannya mudah, kuasa abstraksi. Perkara paling penting untuk kita faham ialah abstraksi inilah yang membolehkan kita bina dunia digital yang serba canggih hari ini.
Pengatur cara boleh bina perisian dengan lebih pantas. Perisian boleh dijalankan pada pelbagai sistem berbeza dan kod jadi lebih mudah untuk dibaca, dibaiki dan ditambah baik. Ia membolehkan kita fokus selesaikan masalah, bukan lemas dalam lautan sifar dan satu. Dan sudah tentulah kandungan untuk kupasan kita pada hari ini diilhamkan daripada Sukatan Pelajaran Pengatur Cara Anceh oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apabila AI dah mula menulis sebahagian besar kod untuk kita, adakah kita sebagai manusia masih perlu faham semua lapisan asas ni? Adakah pengetahuan ini akan jadi lebih penting? Atau sebaliknya, satu persoalan menarik untuk masa depan?